makan pedas je pun boleh jejasa sperma. Yang suka sambal 3 jenis sekali hadap tu, jom dengar kejap. Ini bukan nak larang, tapi ada fakta menarik pasal pedas dan kesuburan lelaki. Apa kaitan makanan pedas dengan sperma? Sebenarnya makan pedas bukan punca utama sperma rosa, tapi kalau berlebihan dan setiap hari boleh beri kesan tak langsung terhadap kesuburan lelaki. 1. Makanan pedas tingkatkan suhu badan. Sperma sangat sensitif dengan panas. Kalau selalu makan pedas dan badan overheating, ia boleh ganggu penghasilan sperma. Sperma perlukan suhu lebih rendah dari suhu badan biasa. Sebab tu, kilangnya, testis duduk luar badan. 2. Pedas sangat boleh ganggu sistem penghadaman dan stres. Bila perut meragam, badan fokus repair. Pencernaan, sistem pembiakan boleh jadi slow mode. Pedas melampau pun boleh trigger stres pada tubuh, hormon kortisol naik. Sperma terjejas. 3. Tapi, dalam jumlah sederhana, pedas ada manfaat. Capsaicin dalam cili bantu lancarkan darah, kurangkan radikal bebas. Ada kajian kata lelaki yang suka pedas, ada testosteron lebih tinggi. Tapi, testosteron tinggi tak bermakna sperma sihat 100%. Jadi kesimpulannya, pedas tak bahaya kalau berpada-pada, tapi kalau setiap hari menyalak, perut panas, najis tak lawas, rasa badan panas, mungkin dah berlebihan. Kalau tengah TTC, jaga juga keseimbangan makanan dan jangan lupa rehat cukup. Nak sperma sihat, bukan kurang sambal tapi kena cukup nutrisi, amalkan FFT untuk lelaki dan wanita, bantu stabil hormon dan sokong persenyawaan lelaki, kena amalkan makanan tinggi zinc, vitamin C, E dan asid folik. Nak saya share senarai? So lepas ni nak makan pedas boleh je, tapi biar berpada. Sperma pun ada perasaan tau. Komen tim sambal kalau anda peminat pedas dan jangan lupa follow untuk lebih banyak tips kesuburan dan info rare macam ni.